Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sidang penonton yang dimuliakan, burung terbang ke langit tinggi mencari makan sepanjang hari. Cita-cita tinggi di dalam hati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zahra Sofia binti Muhammad Zaid, anak Jati Negeri Terengganu dan kini berusia 12 tahun. Saya sedang menimba ilmu di Sekolah Kebangsaan Teluk Ketapang yang terletak di pesisir Laut Cina Selatan yang indah di daerah Kuala Nerus. Kod sekolah saya adalah TBA 7021. Sidang penonton yang dihormati, saya sebenarnya sedang bersiap untuk pergi ke latihan berbasikal. Untuk pengetahuan semua, berbasikal merupakan hobi terbaru saya selain daripada membaca komik. Bagaimana saya boleh menjadikan berbasikal sebagai hobi baru saya? Hal ini kerana saya telah terkesan selepas membaca sebuah buku. Kawan-kawan nak tahu buku apa? Izinkan saya berbicara tentang buku yang hebat ini. Buku Basikalku merupakan hasil tulisan oleh penulis terkenal tanah air iaitu Ghazalingah Azia dan diterbitkan oleh Media Rafiq pada tahun 2021. Buku bersaiz sederhana ini setebal 130 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 22 bab. Buku yang ditanda harga RM20 ini bermuka depan sekumpulan pengayuh basikal yang sedang berlumba dalam satu kejohanan. Sesuai dengan kandungan penulisnya, ayo kita selusuri kisah perjuangan dalam buku ini. Buku yang menggunakan bahasa yang mudah ini berkisah susur galur kehidupan seorang pemuda bernama Farid. Farid mempunyai semangat juang yang tinggi dalam mencapai impiannya untuk menjadi atlet berbasikal negara yang berjaya dan disegani di pentas dunia. Sesuai dengan bab pertama buku ini yang diberi tajuk Tidak Mudah Mengalah. Walau bagaimanapun, Farid telah dibelit dengan pelbagai masalah sehingga saya sendiri merasa beremosi. Sebagai contoh, penulis telah mengarang isu kesihatan ayahnya, Pak Sarman, yang menghidap penyakit kanser paru-paru, kesukaran Farid dalam mencari rezeki demi kelangsungan hidup, persaingan daripada rakan seperjuangan yang bernama Kumar, serta faktor kecederaan merupakan antara masalah yang membelit dirinya. Masalah ini semakin menghantuinya menjelang musim pemilihan dan ujian kelayakan untuk penentuan tempat kesukan C yang semakin hampir sehingga terdetik di hati kecil Farid untuk bersara sahaja daripada sukan yang amat dicintainya. Semangat Farid tersuntik kembali dengan peristiwa pemergian Sahak yang merupakan rakan sekerjanya ke negeri yang abadi. Kematian Sahak pada usia yang muda telah mengejutkan Farid daripada lamunan bahawa dia tidak punya banyak masa lagi untuk bermain-main dengan emosi yang lemah. Farid menggalas harapan tinggi ayahnya, Pak Sarman, yang menghidapi penyakit kronik untuk melihat beliau bersinar di persada dunia. Selain itu, sokongan padu dan tiupan semangat oleh jurulatihnya, Encik Jungan, dan teman istimewanya Jaslina menjadi sumber kekuatan perjuangan beliau. Ibarat menuai padi berbuah bernas, Farid mula bekerja keras dan berusaha bertungkus lumus berlatih setiap hari. Malam dan siang, malam tidak berbau, Farid mengalami kemalangan ketika berlatih di peringkat akhir sebelum pusingan kelayakan kejohanan sehingga menjejaskan prestasinya. Apakah Farid berjaya menyumbang sebutir pingat di persada sukan C?
Anda semua kenalah baca sendiri buku ini sehingga habis, ya. Tuan-tuan yang saya hormati, melalui pembacaan buku ini, saya menyedari bahawa kita mesti bangkit daripada kegagalan kerana perkara yang manis hanya akan datang setelah kita merasa pahitnya sesuatu pengorbanan. Bak kata pepatah, pelangi muncul selepas hujan. Kita juga mesti berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu kejayaan, kerana jika tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Akhir kata, saya menyeru agar kawan-kawan semua dapat turut membaca buku yang hebat ini. Oh ya, saya hampir terlewat untuk latihan berbasikal. Sehingga di sini sahaja. Sekian, terima kasih.